Tapi nak beritahu disclaimer tu spender baru Orang di keliling saya yang terdekat dengan saya yang mempunyai masalah mental. Bila diorang tahu yang saya jadi keluarman, diorang macam tak tahulah dia ni boleh buat ke tak kan. So alhamdulillah ini kali pertama saya melihat filem ini komplit dengan CGI, dengan grading, gambar grading, dengan sound. Bagi saya sebagai seorang audience, saya puas hati dengan jalan cerita, dengan apa yang tim dah buat. Dan dari segi reaction bila tengok crowd tadi, sebelum ni saya adalah kerisauan tu kan, tapi bila tengok mereka bersorak, gelak, tepuk tangan semua, saya terus menjadi lega lah bila tengok macam tu. Saya terkejut lah. Ini macam crowd-crowd bila tengok cerita-cerita superhero lain kan, tapi kita dapat berdiri dalam Clongman. So saya rasa macam alhamdulillah, inilah support yang sebenarnya kami tim Clongman harapkan lah daripada orang Malaysia kan. So kita dapat pada malam ni lah. So lepas ni bila filem ni ditayangkan pada 29 Mei ni, kami harap benda ni akan berterusan lah, insyaAllah. Selain expectation peminat kan, apa yang membuatkan, macam tadi Nas kata risau lah kan, so apa yang membuatkan Nas risau sebenarnya? Saya sebenarnya risau sebab satu, memainkan watak ikonik Clongman. So diorang ni true fans of Clongman, diorang dah ada expectation kan. So diorang mengharapkan saya ikut sebiji macam dalam animation. Itu expectation diorang. Dan ada juga yang mengharapkan orang lain jadi Clongman. So bila diorang tahu yang saya jadi Clongman, diorang macam tak tahulah dia ni boleh buat ke tak kan. So bila itu yang membuatkan saya risau. Dan saya rasa macam tanggungjawab ni sangat berat lah untuk saya. Tapi sebenarnya saya sendiri pun seorang peminat Clongman. Saya dah menonton daripada umur saya 14 tahun. So saya pernah terfikir bila misal katalah saya jadi superhero kan, saya nak bawa version saya sendiri. So inilah version saya dalam filem Clongman live action. Nas, untuk menjadi borahan tu susah tak? Dia susah dari segi apa tau. Dia ni very snappy tau. Dia punya emosi dia macam cepat tukar. Jadi itu semua as a team, Anwari dia yang akan guide saya sepanjang shooting tu. Tapi saya punya reference sebab saya ada orang di keliling saya yang terdekat dengan saya yang mempunyai masalah mental macam skizo, lepas tu ada depression, ada insomnia, lepas tu ada bipolar kan. So saya ambil lah yang mana saya nampak, saya ambil saya campak dalam Burhan. So saya tanya Nuri, okey tak macam ni? Okey, jom kita bawa. So itulah dia hasil dia. Dia ada kata yang mungkin dia kata filem ni filem terbaik Adiwira yang pernah dihasilkan negara ni kan. You punya perasaan? Ya ke ni? Habis tu saya pun cakap ni. Saya pun cakap. Oh ya. Setakat ini the best one. Alhamdulillah. Saya tak tahu, saya speechless. Saya I'm humble lah. Saya tak tahu nak cakap apa, tapi kalau itulah reaction daripada orang ramai, saya bersyukurlah. Alhamdulillah. Bila juga ada yang peminat community animasi Clongman ni, dia lega bila you dapat deliver berdiri dengan baik, Clongman dengan baik. Apa pendapat you juga? Alhamdulillah. So this kan ada yang skeptikal kan? Betul. Alhamdulillah. Bagi saya bila orang dah suka dengan hasil kerja kita, maknanya kita buat kerja tu dengan betul lah. So saya pun sebelum ni niat saya memang tak ada benda lain, cuma nak bawa karakter ni dengan jayanya supaya dapat memikat hati penonton. Dan bila orang bagi kata-kata macam ni, saya rasa bersyukurlah sebab apa yang saya buat sebenarnya ni sebelum ni pun kira betul lah apa yang saya fikir tu. Benar. Masih lagi masa skeptik Nas. Kalau sebelum ni skeptik tu lebih pada ketinggian awak, watak macam mana nak bawa watak tu original ke tidak. Tapi Anwari bagi tahu tak awalnya memang dia nak buat remake. Maksudnya watak ni sebenarnya dia akan bukan buat sebiji seperti dalam remake. Dia bagi tahu tak kat awak yang dia nak buat watak ni sebenarnya memang bergantung pada awak. So dia nak jadikan awak seorang Wira yang baru sebenarnya. Dia apa yang dicakap dengan saya sebenarnya adalah dia nak bawa dia mencari seorang pelakon yang dekat dengan Borhan. So bila dia cakap macam tu, dia buat statement macam tu kan, saya punya logik pemikiran saya fikir
saya nak kena cari yang similar dengan apa yang animation Borhan ni, ada tak dia punya persamaan. Dan saya tak terfikir pun yang dia nak buat remake baru ke apa. Cuma yang saya tahu bila dia pilih saya, dia kata fahaman saya dekat lah dengan Borhan Animation. Tapi saya akan tetap bawa style saya sendiri. Macam tak mungkin lah akan sebiji kan. So saya akan bawa style saya sendiri. Dan bila dia pilih saya rasa okey lah, inilah dia karakter Borhan. Tapi tak pernah pun terfikir macam remake of new superhero. Okay. Tapi bila dah ada remake of superhero, awak sekarang dah melekat kepada orang kata ni awak lah keluar man. Betul. So watak awak kemungkinan besar agak terhad selepas ini. Mungkin untuk watak-watak hero lain. Misalnya awak dapat keluar. So watak-watak sini ikonik tau. Watak-watak hero yang mask hero kan dah melekat. So macam mana tu awak bersedia tak nak bawa watak keluar ni sampai saya tu 16 episod? Sampai saya tu kan. Sebenarnya there's a saying tau, better to be known for something than nothing kan. So bagi saya, kalau inilah perjalanan karier saya, hidup saya yang dah ditentukan oleh Allah untuk saya menjadi seorang adiwira, iaitu Kelongman, kan, sepanjang hayat saya kan, saya tak ada komplain. Saya tetap akan teruskan. Tapi pada masa yang sama, sebagai seorang pelakon, of course saya nak dikenali sebagai seorang pelakon yang versatile. Jadi saya akan cuba juga untuk sekali-sekala lari buat watak lain. So saya nak tunjuk juga sisi-sisi lain dengan mungkin bukan superhero, mungkin jadi seorang detektif ke, apa-apa je lah yang boleh tak sama dengan Kelongman lah. So dah bersedia dah nak dipanggil Borhan dekat luar sana? Bukan lagi Nasty? Tak kisahlah, tak kisah. Janji nama saya dalam IC tu betul lah. Nas, spender di mulut tu kan? Ya. Okey. You okey mula-mula you okey ke ataupun you tak setuju ke ataupun you memang ikut je apa pengarah nak? Saya tak ada kekangan lah, tak ada bantahan lah. Saya ikut je. Tapi nak beritahu disclaimer, tu spender baru Tiba saiz? Kena beritahu ada yang lurus nanti kan tanya, tu spender bila tu kan. Tak, itu spender baru beli dalam kotak kan. Yang digunakan untuk filem, tak pernah lagi dipakai di bawah. Hanya di kepala baru. So itulah dia untuk watak Kelongman. Bila kena pakai perasaan. Tak kelakor. Saya sendiri bila pakai tu saya macam betul ni kan. Tapi bila saya bawa keluar karakter tu depan kru-kru semua, diorang semua dah gelak tu. Saya macam kita kena fokus ni kan, jangan gelak, kita nak shoot ni kan. So lama-lama baru diorang tengok saya macam okey, dah biasa tengok saya kan pakai spender kat muka. Tapi kadang-kadang diorang tak boleh nak tahan gelak sebab ada part-part bila saya nak makan ke apa, saya terpaksa lah selak kan. Selak tapi tak buka kau selak je. Sebab nak cepat kan. Kadang-kadang nak buka sebab renyah, sebab dia pakai getah. Spender tu oversize. Dia bukan spender ikut saiz pinggang saya dia oversize. Dia sebab nak ikut saiz kepala kan. So dia ikat pakai getah, lepas tu pakai tudung. Yang ni tudung apa tu? Tudung apa tu punya? Bukan tudung yang luar tu. Yang tudung yang apa yang instant tu. Terus sap tu. Itu ada pakai. So nak pakai benda tu ambil masa. Jadi alang-alang time break tu selak je lah. Sikit. Masih lagi nervous Nasty sebenarnya. Tadi masa syuting, masa panel tadi saya nampak masih lagi nampak kaki bergoyang. Masih ada lagi Ya, saya ni sebenarnya kalau orang tak tahu kan, saya ni seorang introvert. Saya di set berlakon saya boleh jadi diri saya sebab saya berlakon dengan orang-orang yang saya dah familiar berlakon kan. So saya tak ada masalah. Tapi bila saya berdepan dengan crowd, orang yang saya tak kenal kan, lepas tu dengan tak tahu apa expectation soalan-soalan yang akan diberi, saya akan terus letak wall. Saya jadi introvert. So tu yang nampak kaki saya bergerak semua tu. So sekarang ni nampak saya relax kan sebab saya dah okey. Tapi kalau in the future nampak saya dekat event ke apa, ramai orang, saya nak atas stage kan. Kalau saya nampak goyang-goyang tu, itulah dia. Itu introvert dah masuk lah tu. So jumpa peminat pun masih lagi macam tu lah. Walaupun semua orang dah kenali awak, semua dah mesra dengan awak, masih lagi terasa saya cuba tapi itulah diri saya. Saya tak boleh nak buat apa kan. Bagi saya itu satu cabaran untuk saya untuk jadi lagi better in the future kan. Tapi
Yang penting bila saya diberi karakter, saya buat yang terbaik. Bila saya berdepan dengan fans, saya layan mereka dengan terbaik. Tapi bila saya berada di depan khalayak ramai, itu something yang saya kena improve lagi lah. Nas, tapi pernah tak awak cuba kawal benda tu untuk tak nampak sangat? Itulah tak boleh. Saya rasa awkward. Saya macam, kenapa aku macam ni lah? Tapi saya rasa bila saya tengok, hari tu saya tengok Oscar kan. Saya tengok ada satu pelakon nama Joaquin Phoenix kan. Saya tengok bila dia bagi speech, ni macam aku je. Dia pun ada masalah macam saya kan. So bila dia introvert bila depan dengan orang kan. So saya rasa ni bukan aku seorang lah ni kan. Maknanya ni satu pattern ni yang mungkin tak boleh lari kot, tak boleh nak ubah kot, dan mungkin lah kan. Tapi tak adalah sampai breakdown kan kalau TV tak adalah sampai anxiety. Tapi kalau orang boleh nampak, maknanya itulah dia, still lagi tak boleh nak kontrol lah. Pasti ini bukan Batman. Ini bukan cerita Batman. Ini cerita lain. Pandai dia.